Hai, Assalamualaikum dan selamat datang semua. Pernah tak kita terfikir, macam mana ya kita semua ni boleh belajar bercakap? Proses ni nampak macam magic kan? Tiba-tiba je boleh faham dan boleh balas. Nah, hari ni kita akan cuba bongkar sikit misteri ni. Kita akan lihat teori-teori utama pemerolehan bahasa dalam satu panduan yang ringkas, khas untuk kita, para pendidik. Persoalan utamanya mudah je. Macam mana benda ni terjadi? Adakah kita belajar dengan hanya meniru apa yang kita dengar sekeliling kita? Atau adakah ia satu proses kita berfikir, kita proses maklumat dan kita bina makna? Atau mungkin kita memang dilahirkan dengan kebolehan semula jadi untuk berbahasa? Inilah 3 soalan besar yang akan jadi panduan kita hari ini. Okey, jom kita mulakan dengan teori yang pertama, behaviorisme. Cuba kita fikirkan teori ini sebagai model tiru, buat dan ulang. Boleh kata, inilah pandangan yang paling klasik sekali tentang macam mana kita belajar bahasa. Jadi, apa sebenarnya idea utama dia? Teori ni percaya yang bahasa tu adalah satu tingkah laku yang dipelajari. Ia tak fokus sangat pada apa yang berlaku dalam otak, tapi lebih kepada apa yang kita boleh nampak. Contohnya, anak-anak tiru bunyi, dia ulang sebut perkataan dan bila sebutannya betul, dia dapat ganjaran macam mak ayah puji atau senyum. Itulah pengukuhan. Kalau kita sebut pasal teori ni, mesti kena kenal 2 nama besar ni, B.F. Skinner dan Ivan Pavlov. Mereka percaya yang pengukuhan atau reinforcement dan latihan yang berterusan itulah kunci segalanya. Fokusnya memang 100% pada tingkah laku luaran yang kita boleh perhatikan. Model ni senang je nak faham. Ada rangsangan dari luar, contohnya ibu cakap perkataan bola dan pelajar akan bertindak balas dengan cuba meniru bunyi tu. Melalui ulangan dan ganjaran bila sebut betul, lama-kelamaan ia akan jadi satu tabiat. Simple kan? Dalam kelas pula, macam mana nak guna? Selalunya kita buat aktiviti macam latih tubi sebutan atau murid ikut sebutan guru beramai-ramai. Cara ni memang sangat berkesan, terutamanya untuk pelajar di peringkat awal atau mereka yang dalam kelas pemulihan. Tujuannya nak bina asas sebutan yang betul-betul kukuh. Okey, sekarang kita beralih ke gia yang seterusnya. Teori kedua ialah kognitivism. Kalau behaviorism tadi lebih kepada buat dan ulang, kognitivism pula lebih kepada fikir dan faham. Dekat sini, fokus kita berubah. Dari luar, kita masuk ke dalam minda. Teori kognitif kata, belajar bahasa ni satu proses mental yang aktif. Pelajar bukan macam burung kakak tua yang hanya meniru. Sebaliknya, mereka sedang aktif memproses maklumat, cuba faham peraturan bahasa dan membina makna mereka sendiri. Tokoh di sebalik teori ni pula ialah Jean Piaget dan Jerome Bruner. Konsep utama mereka ialah pemahaman dan pembinaan makna. Jadi fokusnya bukan lagi pada tingkah laku luaran, tapi pada proses pemikiran yang berlaku di dalam kepala pelajar tu sendiri. Kalau ikut teori ni, otak kita ni sentiasa sibuk bekerja. Belajar bahasa bukan macam kita tadah air dalam baldi. Tak! Ia satu proses aktif di mana kita sendiri yang membina peta pemahaman dalam minda kita. Kita susun, kita kaitkan, kita bina. Jadi, dalam kelas nak buat apa? Kita boleh minta pelajar buat peta minda untuk sambungkan idea-idea penting. Atau, lepas baca cerita, minta mereka tulis semula ringkasan ikut pemahaman sendiri. Aktiviti macam ni memang sangat bagus untuk pelajar di tahap sederhana dan tinggi yang dah boleh mula berfikir secara kritis. Dan sekarang, kita sampai ke teori ketiga. Yang ini boleh kata betul-betul mengubah cara kita pandang bahasa. Teori mentalisme. Fikirkan ia sebagai model kita dilahirkan dengan kebolehan berbahasa. Teori ini bawa satu idea yang agak radikal. Ia kata kita tak belajar bahasa dari kosong. Sebaliknya, kita dilahirkan dengan sejenis perkakasan atau software bahasa dalam otak kita. Benda ni dipanggil Language Acquisition Device atau LAD. Inilah sebabnya budak-budak kecil pun boleh faham struktur ayat yang kompleks dan cipta ayat-ayat baru yang mereka tak pernah dengar pun sebelum ni. Tokoh utamanya cuma seorang tapi sangat berpengaruh, Noam Chomsky. Konsep teras beliau, LAD, menekankan keupayaan semula jadi dan kreatif manusia untuk guna bahasa, bukan setakat meniru macam rakaman. Maksudnya, otak kita ni macam dah diprogramkan khas untuk bahasa. Idea ni jugalah yang menjelaskan kenapa kanak-kanak di seluruh dunia, tak kisahlah apa bahasa ibunda mereka, mereka semua akan melalui peringkat perkembangan bahasa yang hampir sama. Ada satu corak universal. Kalau dalam kelas, teori ni memang sangat menggalakkan kreativiti. Contohnya, kita minta pelajar bina ayat-ayat kompleks mereka sendiri, atau kita suruh mereka buat sketsa dan cipta dialog sendiri.
Ini semua aktiviti pengayaan yang hebat untuk mencungkil potensi kreatif mereka. Okey, kita dah tengok 3 teori. Satu pasal meniru, satu pasal berfikir dan satu lagi pasal kebolehan semula jadi. Sekarang, persoalan besarnya, yang mana satu paling betul? Teori mana yang patut kita guna dalam kelas? Jawapannya mungkin akan buat anda terkejut sikit. Sebenarnya, tiada satu pun teori ni yang sempurna kalau ia berdiri sendiri. Setiap satu ada kelebihan dan setiap satu juga ada kelemahannya. Jadi, apakah teori yang terbaik? Teori terbaik sebenarnya bukanlah salah satu daripada 3 tadi. Kunci kejayaan sebenar terletak pada cara kita sebagai guru menggabungkan ketiga-tiga pendekatan ini secara bijak dan strategik. Memang betul, kejayaan sebenar itu bukan terletak pada teori itu sendiri, tetapi pada kebijaksanaan guru. Ia tentang macam mana kita guna pengetahuan pedagogi kita untuk campur dan padankan strategi daripada setiap teori tadi mengikut keadaan. Jadi, macam mana nak berjaya? Ada 3 kunci. Pertama, gabungkan pendekatan. Guna latih tubi behaviorism untuk sebutan, kemudian guna peta minda kognitivism untuk pemahaman, dan akhir sekali, guna lakonan kreatif mentalism untuk ekspresi diri. Kedua, sesuaikan dengan tahap murid. Cara untuk pelajar baru tak sama dengan pelajar yang dah mahir, betul tak? Dan ketiga, yang paling penting, pastikan apa yang mereka belajar tu bermakna, ada kaitan dengan hidup mereka dan menarik minat mereka. Jadi sebagai penutup, saya nak tinggalkan anda dengan satu soalan untuk difikirkan. Cuba bayangkan kelas anda esok, pelajar-pelajar anda, bagaimana anda boleh mula mengadu sedikit elemen daripada setiap teori ini untuk menjadikan pengajaran bahasa anda lebih hidup, lebih dinamik dan pastinya lebih berkesan. Fikir-fikirkan.